gotong royong pakai ramai-ramai buat rumah pada zaman tu. Kalau memburu, ramai-ramai pakai pergi memburu. Satu hari bila lepas kata Marangkuang dengan Namik dia kahwin. Bila kahwin, biasalah kan, duk tak lama dapatlah mengandung nak dapat anak. Bila mengandung dapat anak tu, Namik ni dia mimpi. Namik ni mimpi dia nak makan rusa putih, kijang putih. Dia nak makan kijang putih, bukan rusa mahal. Gitu. Dia nak makan kijang putih. Jadi zaman tu memang banyak kijang. Memang banyak kijang. Kalau makan kijang pergi muru tepi rumah pun dapat. Zaman dulu-dulu lah. Bukan zaman Dragon Ball pulang lah. Nak kata Dragon Ball ke apa kan. Tapi apa yang saya cari, itulah cerita yang mana yang kita tak dengar lagi di benda mulut-mulut budak-budak hari ni. Hanya mulut-mulut orang tua-tua yang dah meninggal dunia. Tapi bila saya rajin duduk dengan dia kan, saya pun dengarlah cerita tu. Saya cerita balik tentang asal usul jaga tua. Nak cerita jaga tua ni. Jadi Marangkuang dengan Namik ni bila dah berkahwin dah mengandung, Namik ni mimpi nak makan kijang putih. Namik mimpi makan kijang putih. Bila mimpi nak makan kijang putih, kata dengan lelaki dia, ini anak sulung dia. Bila anak sulung dia kata tak apalah, dia kata esok abang pergi cari kijang putih, dia kata. Kan. Lepas tu lelaki dia pun pagi-pagi esok dia buat bekal apa semua, pilah cari kijang putih. Tuan-tuan, dia pergi pagi sampai ke petang cari kijang putih, tak dapat kijang warna putih. Yang dia lupa kijang biasa. Orang tua-tua dulu dia pegang janji, kalau kijang putih lah, dia takkan tembak kijang biasa. Orang tua-tua dulu dia pegang janji. Jadi esok dia kata pergi cari lagi. Dia balik malam tu, dia kata kat bini dia kata, Namik, aku cari kijang putih tak dapat, esok aku pilih. Esok dia pilih, dia pergi cari lagi. Bila dia pergi cari lagi kan, bila dia pergi cari lagi tu tak jumpa kijang putih, tak ada. Bila tak jumpa hari pertama dia pergi, esok dia balik hari ni dia pergi tak jumpa, esok pagi esok dia balik, lusa dia balik. Lusa lepas tu, lepas bergilir hari sampai lama sampai dia pergi hari ni, minggu depan baru dia balik jumpa bini dah. Tak jumpa kan. Jadi bila tak jumpa macam tu, lama-lama dia pergi minggu ni, dia 2 minggu sekali balik, masih gila. Lama-lama tu dia pergi tu, dia kata kat bini dia, tolong buat bekal dah. Dan si Marangkuang ni dia suka makan batang keladi. Bini dia buat sayur batang keladi lah. Saya tak tahu lah sayur macam mana dia buat, orang tua-tua cerita. Kan, dia buat sayur batang keladi. Dia pergi, lepas dia pergi tu, tak balik terus. Tak balik. Lepas dia tak balik tu, lama-lama Manik ni yang mengandung dia beranak. Bila beranak sampai anak dia besar. Bila anak dia besar, anak-anak ni dia tengoklah orang lain tak ada ayah. Dia pada kecil tak ada ayah. Bila anak besar, dia tanya mak dia. Mak dia kata, anak dia ni, mak dia bernama Menuk. Bernama Menuk. Dia kata, mak, orang lain ayah, dia kata, pasal apa aku tak ada ayah, dia kata. Kata mak dia dulu, waktu mak dia mengandung dia kata, mak nak makan kijang putih. Bapa ambil mula-mula pergi hari balik hari, lepas tu pergi hari balik esok, lepas tu pergi hari balik minggu, lepas tu pergi minggu, tak balik terus sampai lah. Di dalam rimau, tak tahu hidup ke mati, kata mak dia. Kata dengan anak dia, mak buat bekal sikit, dia kata. Dulu mungkin berkayu bekal dulu kan. Dia kata, aku nak pergi cari ayahku, dia kata, di dalam rimau. Dia kata, aku nak pergi cari ayahku di dalam rimau. Jadi dia pun bawa bekal pergi cari tu. Masa dia masuk dalam rimba tu, bila masuk dalam rimba tu, makin lama semakin jauh. Bila betul-betul hampir di tengah-tengah rimba, dia jumpa satu orang tua. Orang tua tu lelaki dan dia tua, sebab tu nama Jaka Tua. Dengar tuan-tuan ni, Jaka Tua ni. Jaka tu seorang lelaki yang duduk di dalam rimba. Tua tu dia orang tua. Jaka tu lelaki yang tua, seorang lelaki tua yang duduk di dalam rimba. Dan dia ni pula ni, duduk dalam rimba ni, dia ni menjaga hantu rimba. Hantu rimba ni dia larang jangan kacau orang. Dia ni, tu nama Jaka Tua. Jaka seorang lelaki tua tu, diri dia nama dia orang tua. Dan dia ni sebenarnya dia duduk dalam rimba, dia ni hantu rimba hak mana dalam rimba tu, dia akan larang jangan kacau orang rimba. Sebab tu cerita dia. Jadi
Orang tua tu jumpa orang tua tu. Orang tua tu kata, ayah hang, nama lelaki tu jaga tua. Ayah hang, dia kata ada belah matahari jatuh, dia kata badan dia berselaput dengan akak. Dia kata pergi situ ayah hang. Dia ingat, dia kata waktu sekiranya apa-apa berlaku dekat ayah hang, bapa hang, dia kata jangan lepas hang sebut di lingkungannya jaga tua, jaga tua, jaga tua, jaga tua. Sebut, dia kata jaga tua, jaga tua, jaga, sebut nama diri dia tu lah, kan, jaga tua, jaga tua, jaga tua. Jadi dia pergi cari, ikut mana-mana petua orang tua tadi. Jumpa lah tuan-tuan, satu orang yang mana yang mata dia terpejam, badan dia bersitik dan kuku dia balut badan ni, dan buat akak kayu ni dia balut habis badan dia. Dia tahu tu ayah dia. Dia tahu tu ayah dia, kan. Dia bertengok tu, dia potong akak apa semua tu, kan. Dia tepuk muka ayah, buka mata ayah je melompat dalam keadaan yang tinggi. Dia peluk ayah dia. Dia sebut kat telinga tu, jaga tua, jaga tua, jaga tua, jaga tua. Ni cerita petua, tuan-tuan, kan. Dia pun bila sebut tu, ayah dia duduk elok balik. Lepas tu dia kata, ayah, ni anak hang. Dia kata dia, hang ingat tak dulu, dia kata dulu bini hang ni hang pernah menikah sama perempuan nama Namek. Dia mengandung nak makan kijang putih, dan anak dalam kandungan ni aku, dia kata, ni aku dah anak kandungan, dia kata. Hari ni dia kata nak bawa balik, mak rindu kat hang, dia kata, mak rindu kat ayah, balik lah ayah, dia kata. Jadi ayah dengar kata tu, dia peluk anak dia, dia sedih dengan ayah. Tapi ayah kata, aku tak boleh balik, aku malu kat mak hang, dia kata, sebab aku tak dapat kijang putih. Kata dengan anak dia, kata anak menuk, mak tak peduli dah, mak tak mau lah kijang tu, mak nak ayah balik lah. Dia kata macam tu, jomlah balik. Jadi dia pujuk ayah ni balik. Ayah tu balik tu, sampai di tengah jalan ayah tu dia tak mau balik. Dia kata apa, aku malu. Bila dia buat aku malu, dia lompat tinggi pokok tolang. Kena pokok tolang, jalan pokok tolang. Ni cerita orang tua. Saya sampaikan yang betul cerita-cerita ni. Kena pokok tolang. Nak tengok kena pokok tolang ni. Hello? Jimmy, Ustaz, tengah buat live ni. Tengah buat live sekejap. Nak habis sakit sekong. Nak habis lah. Okay. Jimmy. Jimmy kau. Kenapa tu lah? Madu tolang tu dia lah tu. Tinggi mana pokok tolang tu. Lagu tu je lompat setinggi pokok tolang. Dia peluk ayah dia tak lepas. Sambil sebut telinga, jaga tua. Bila sebut nama jaga tua tu, penunggu yang besar di rimba tu, dia suruh turun balik, dia kudang balik. Dia okey balik, lepas balik sampailah di gigi rimba. Bila sampai di gigi rimba dekat dengan tanah, dengan nak pergi ke kampung, dia kata aku tak boleh balik, dia kata. Aku ni, dia kata, aku takut anjing warna hitam, dia kata. Dia kata aku takut anjing hitam. Dia kata tak apa, Pak, ayah kan tunggulah ke Kirimba ni, biar aku pergi tambak. Anak dia kata, biar aku pergi tambak anjing ni dia. Anak pergi jumpa seekor anjing hitam. Dia ambil akak, dia balik ke tengkok, dia ikat, tambak di pokok anjing warna hitam. Jadi dia tapak, ayah, jom aku dah tambak, jom balik. Jom balik lah. Masih gila. Bila balik sampai ke rumah apa semua tu, mak dia kata kan, dia tengok laki dia, peluk laki dia lah 10 tahun sampai anak dah besar baru nak jumpa. Dia peluk lah laki dia tu, dia peluk kan. Dia potong kuku lah, dia potong cukup janggut apa semua, tak tahu cukup macam mana, tak tahu bisa jilat ke apa, walau cerita dulu kan. Dia cukup janggut, bisa jilat ke apa, tak tahu lagu mana, pulang ada lah kan. Lepas tu semua siap, dia tapi lah mandi. Tu dia kata bini dia, aku ni kata aku nak masak. Laki suka pergi makan tu kan, masak datang kali sebab yang dia suka, dia kata kan. Dia pergi masak lah. Lepas tu yang si bapak tadi pun, yang dia marah kuah, pergi lah mandi. Waktu mandi tu tuan-tuan, habis mandi apa siap kan, dia ambil kayu, dia ambil tak tahu lah mana lah sabun. Dulu pakai sintuk lah, akar sintuk dulu buat sabun lah tu, yang gosok habis buat laki lah. Bukan pakai kayu batu, dia pakai akar sintuk lah dalam dulu kan. Dia gosok. Diorang dulu sintuk tu sebenarnya sabun lah dulu. Zaman dulu sabun lah sintuk tu kan. Bukan kayu gaharu tu buat bedak minyak wangi. Ni kayu akar sintuk. Akar sintuk orang tua dulu gunakan sebagai sabun. Bukan sabun kelapa, akar sintuk. Akar sintuk dia ada sabun. Dia gosok, dia keluar buih. Tak tahu cerita mana akak peluru tu dia tu. Akak peluru tu dia lah, bukan nyok, bukan akak sintuk. Akak sintuk ni ada jual kat kedai momok, kedai keling ada jual. Orang tua dulu mana ada sabun. Orang tua mak pakai sintuk, pakai sabun kan. Dia telur air ramai, gosok keluar buih, macam sabun lah. Dia keluar lah daki orang tua dulu. Bukan pakai ni sabun nyok dah.
Tuan-tuan tak percaya, so pergi belilah kat situ, gosok dia keluar macam kuih. Kulit kita lagi bersih, daki kita keluar habis. Kedai India ada jual, pergi cari. Jadi masa mandi apa semua siap nak balik, anjing tadi tu melompat. Anjing anak tempat tu melompat, terputih akak tadi tu. Anjing pun larilah keluar, tekam pergi kat bapak dia, kan. Bila sampai tengok bekat bapak dia, anjing salak. Bila salak tu, bapak dia tengok anjing dia teriak. Dia kata, "Ampak tak sayang kat aku." Dia kata, "Aku tak mau anjing ni." Dia kata, "Sumpah aku tak tahu lah." Dia kata, "Aku tak mau." Dia kata, dia lari ke dalam rimba. Bila tengok lari dalam rimba, mak bini dia tengok laki dia ikut laki dia, kejar laki dia. Anak dia bila tengok mak ingin kejar dia, anak dia kejar juga. Bila kejar sampai ke padang, punya padang yang luas, kat rimba, sebelum pakai rimba. Dia tak berhenti. Dia kata nak ambil, dia kata menuk, dia kata ni, dia kata menuk, dia kata ni, dia kata di tengah padang. Di tengah padang ni dia ada makanan hang, dia kata. Waktu pagi apa yang ada makan, dia kata. Terus berubah dia hantu anak dia. Terus berubah dia hantu, dia jin. Lepas tu yang si bini lah mari ikut aku sampai ke gigi rimba. Bila sampai ke rimba, dia kata waktu maghrib ni, waktu tengah hari ni, dia kata waktu tengah hari ni makan hang. Makanlah apa yang ada. Pagi ni tengah hari. Jadi bini pun jadi lagi rimba, jadi jin dia tu. Terus buka. Yang dia ada masuk rimba. Jadi dia waktu maghrib sampai subuh esok dia makanan dia. Jadilah tu nama dia lintasan. Sebab tu tuan-tuan, orang kalau terkena jin hak terkejut-terkejut tu di padang mana ke, di kaki rimba ke mana ke, tuan-tuan ambil kain heret di tanah. Tuan-tuan bakal baca Jakarta tu, orang yang mana yang jaga daripada dia takut. Saya usul dia takut. Ambil rimbah dia. Tuan-tuan, insya-Allah haji jadi terkejut pula. Itulah cerita petua dia. Faham ke? Okey, settle. Dah kan? Habis.